dalam majlis perhimpunan Mesyuarat Agung Persatuan Utama. Jadikanlah majlis ini sebagai wadah yang diberkati anak-anak kami yang dikasihi. Ya Allah rahmatmu, Ya Allah Tuhan yang Maha. Usaha dan kejayaan anak-anak kami di sekolah ini berkat usaha para guru yang tidak pernah mengenal lelah dan pengorbanan ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pertemuan kita pada pagi ini dipelihara. boleh ruangan inilah kita luahkan apa yang pun apa juga bagi kita mempertingkatkan. Saya rasa pihak sekolah juga sentiasa bersifat terbuka untuk melihat keputusan SPM. Jika keputusan SPM kita merosot, maka bukanlah satu pilihan kepada ibu bapa untuk mempaskan anak sekolah. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan, pihak guru sentiasa berusaha untuk meningkatkan berjuang sama ada sasia, ya, kurikulum akademik mereka, ya, dan sebagainya. Tak mungkin menukar ganti, sudah menjadi aturan.
bermula buku mesyuarat ni surat 5 hingga muka surat 10 untuk diterima dan disokong. Binti Abdul Razak ingin membentangkan laporan keuangan PIDG SMK Sultan Tajul Arifin bagi tempoh berakhir 31 Disember 2024. Dipandang kepada anggrek tumbuhnya liar di dalam hutan, mekar sehari besok